Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pada hari Ahad 2 November. Hari ini kita bersiaran di Taman Intan Baiduri dekat Selayang. Kita sambungkan balik siri bicara silat yang ke-10. Jadi bersama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Isyam bin Muhammad Hashim selaku Ketua Dewan Hulu Balang di SSM Malaysia, dan juga bersama tetamu saya hari ini yang tak lain tak bukan Tuan Guru Misri yang daripada Bukit Hijau. Bukit Hijau, selamat datang Wak. Selamat datang. Jadi saya perkenalkan sikit, Tuan Guru Misri ini merupakan guru utama Persatuan Seni Silat Jawa Empat Penjuru dan juga pengasas permainan golok Wak Misri. Dan juga beliau merupakan ahli jawatan kuasa Dewan Sesepuh di SSM Malaysia. Okay, Wak, lagi selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Wak, kita hari ni kita ada bicara silat santai lah. Okay, jadi pertama Wak, boleh tak Wak perkenalkan diri Wak, umur, berapa ahli keluarga dan juga perjalanan silat Wak ni bermula daripada mana? Okay. Nama saya Misri bin Ridwan. Saya anak yang ke-9 daripada keluarga. Saya berkecimpung dalam silat ni daripada budak-budak, zaman budak-budak lah. Sebab rumah saya tu memang gelanggang silat daripada arwah ayah saya, atuk saya, ayah saya dan juga guru saya di gelanggang yang sama. Di Bukit Hijau. Di Bukit Hijau. Itu dia. Jatuh minat pasal tu dah daripada budak sampai sekarang. Okay, jadi Wak, dalam perguruan silat Jawa Empat Penjuru ni dah berapa tahun dah Wak bergiat aktif, bermula daripada umur berapa Wak dapat menjadi jurulatih dan seterusnya menjadi guru tu, berapa lama dah bidang Wak? Kalau nak ikut berapa lama saya tak ingat berapa lama, tapi kalau mengikut berkecimpung tentang silat ini daripada umur saya budak, lepas tu sehingga bawa ke sekolah menengah sampai saya arwah guru saya meninggal. Saya diamanahkan untuk menyambung silat Jawa Empat Penjuru ni. Mana kalau kita rumuskan dalam 40 tahun lah. Lebih kurang lah. Saya pun sekarang pun dah 60. 60 tahun. Berapa 60 apa Wak? 60 lah. 60. Okay, jadi kalau kita tahu di sebelah Selangor ni kita banyak perguruan-perguruan silat yang daripada kawasan-kawasan Kuala Selangor. Jadi kalau dekat Selangor ni, kalau ada program di SSM Selangor, persembahan yang dinanti-nantikan adalah permainan golok. Jadi Wak Misri ni juga merupakan pengasas permainan golok, seni tempur golok Wak Misri kan nama kan? Ya. Jadi Wak, macam mana dapatnya idea Wak boleh buatkan permainan tu, golok Wak Misri? Macam ni cerita dia. Dalam silat Jawa Empat Penjuru, dia tidak diterapkan permainan senjata, tapi ada cara menghindar, tangkap dan sebagainya pasal senjata. Dan pasal golok ni saya belajar daripada bapa angkat saya. Dia yang mengajar saya pada tahun 1992, begitulah. Sebenarnya benda ni saya tak
buka pada orang ramai untuk saya sendiri, tapi sebab permintaan daripada anak buah saya sendiri iaitu Wak Alil, jadi saya masukkan dalam permainan Pak Penjuru golok ni. Mana permainan golok tu daripada permainan luar dan jadikan silibus Jawa Pak Penjuru. Sebab langkah tu lebih kurang sama. Ya, tinggal kita nak olahkan aja kan. Okey, jadi Wak, sebab sekarang ni kita dekat generasi alpha, kita panggil kan, generasi tahun 2000 ni. Macam mana cara, yalah kalau kita tengok cara kalau zaman buat belajar dulu, latihan dia keras kan. Kalau datang 20 tu mau 20 lari. Jadi zaman sekarang ni macam mana Wak nak nak bagi dia dengan budak-budak ni dia rasa okey, tak terlalu berat sangat. Bagi saya kita kena ada kelonggaran, tapi bukanlah bermakna kelonggaran tu kita ubah. Tidak. Cuma cara kita mengajar kena ikut rentak. Darah zaman. Ya, macam tu. Pelajaran tetap sama. Macam tu. Cara mengajar tu. Cara mengajar itu saja. Dah kalau ikut cara dulu lari Wak. Kalau ikut cara dulu berbeza. Mungkin guru-guru lain pun faham. Bila kita khataman pertama, guru akan suruh kita bermain dengan murid lain. Dia akan panggil mana-mana di kampung tu ada guru, dia akan datang bawa murid, kita akan main dengan murid tu. Kalau macam tu lebih macam sekarang ni kat belah sabak benam. Ya. Lepas tu nanti kita bila kita guru tu akan bertukar murid. Murid tu akan belajar di sini, kita akan belajar di sana macam tu. Dia pentingkan macam tu supaya kita tidak ada pelanggaran atau salah faham dalam bab silat ini. Okey, jadi Wak, ni apa soalan terakhir lah kan. Ya. Macam mana pandangan Wak pada generasi muda yang akan datang ni supaya silat yang Wak jaga ni berterusan sampai akhir zaman lah, senang cerita kan. Mana dia berterusan, mungkin satu hari nanti Wak tak ada tapi silat ni akan berterusan. Dia sebenarnya kalau kita dulu zaman saya, masa kita kecil, mak bapak kita, atuk-atuk kita bercerita tentang sejarah iaitu perjuangan orang Melayu. Makna seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman, Hang Tuah dan sebagainya. Di situ kita jatuh minat kepada seni bela diri. Sekarang sejarah tu dah tak ada. Jadi budak-budak memang tidak berminat dan tidak ada di sekolah. Jadi apa lagi di luar? Di luar pun lagi tak ada sebab ada game. Video game banyak. Jadi untuk macam ni sepatutnya kita kena ketengahkan balik. Kena buka jalan balik supaya orang faham, mencintai kita punya iaitu sejarah. Macam mana kita boleh jadi silat ni, daripada mana asalnya, mana tak kira apa bangsa pun. Itu dia. Baik. Jadi Wak, terima kasih sudi ada buah santai pada hari ini. Jadi kepada warga-warga di sekitar Kuala Selangor, Belah Hijau, sekitar Kelang, mana yang berminat nak menceburi pelajari ilmu permainan daripada silat Jawa, boleh berhubung dengan admin ataupun berhubung dengan saya. Jadi ilmu silat Jawa ni tak banyak sekarang ni. Jadi ada tapi tak banyak guru-guru tu je nak buka pada orang luar. Jadi kepada yang berminat nak belajar permainan silat Jawa Pak Penjuru ataupun permainan golok Wak Misri, jadi nanti boleh hubungi saya. Saya akan sampaikanlah kepada gurunya. Kalau di sebelah Bukit Hijau, guru dia Wak Misri. Kalau di sebelah Ijuk, guru dia Wak Alil. Jadi insyaAllah kita akan sebelum tu Wak, jangan lupa 9 November ni kita ada program dekat Museum Negara. InsyaAllah. Jadi pada semua yang berada dalam ni, jemput datang pada Convention Seni Silat Melayu yang akan berlangsung pada 9 November di Museum Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.